di Masjid Karya Lengging. Puan Nini ataupun dikenali sebagai Umi Nini daripada Lengging Negeri Sembilan. Program surah lazim sangat bagus, tak membosankan. Suasana program sangat hidup, ya, tak mengantuk. Pada ringkas dan mudah dipahami. Alhamdulillah sangat-sangat teruja. Program ini sangat bagus, ya, untuk masyarakat mengetahui apa kesilapan dalam bacaan surah-surah lazim. Dan ada unsur-unsur hidup sikit daripada Ustaz dan kita tak rasa bosan. Sangat seronok. Okey, dari sudut penceramahnya, semua informasi yang diberi adalah sangat jelas. Ya, ada humor sikit, ada soal jawab, itu sangat penting supaya dengan soal jawab itu memberi lebih kefahaman kepada peserta-peserta kita. Saya mensarankanlah semua masyarakat untuk prihatin untuk menyertai program-program yang akan dijalankan di masjid-masjid yang akan datang. Jangan lepaskan peluang ni. Kena hadir sebab selama ni kita tak faham kita ada kesilapan dalam membaca surah-surah lazim. Sebenarnya sepanjang hidup kita dalam kesilapan, dan hari ini banyak pembetulan yang telah dilakukan. Alhamdulillah.